Kita dah sampai Pantai Siring. Tahu je, sampai je. Ini kali. Oi, nasib baik jatuh dalam bot. Dia punya alun tak boleh buat bincang tu. Bismillah. Faham lah tu. Tahu tak? Jeb ni bawa kerapu Jeb. Assalamualaikum. Salam kembali Okay, hari ni aku nak mancing. Aku nak mancing dengan Jeb, kita punya ustaz lah. Okay, hari ni kita berdua je. So hari ni aku mancing di Melaka. Kiranya ni first trip aku lah main dekat Melaka dengan menaiki IB. Pengalaman baru ni, pengalaman baru. Aku ikut Jeb lah, dia yang deal. Kita cubalah main area mana tu Jeb? Pantai Siring. Kita main kat Pantai Siring Menghadap Pulau Besar. menghadap Pulau Besar ni. So kita punya tekong nanti namanya Roy. Aku pun belum kenal dia lagi. Nanti kita kenal dengan tekong ni. First time aku nak main IB kat Melaka ni. Entah apa jadi, entah apa tidak ni. So stay tune guys. Ancor. Pagi ni jam pukul 7.45 kita pergi cari sarapan kat sini. Suara asam pedas. Suara. Okay guys, Assalamualaikum guys. Kita dah sampai Pantai Siring. Dia pun dah siap. Okay, ni tekong kita hari ni Kita naik Roy hari ni. First time aku turun kat sini. Aku nak cuba. Kau yang lambat tu. So ini Pantai Siring korang tahulah nampak tiang-tiang TMB ni. Lama dah aku tak mancing kat sini. Jadi kita try Apa ada Jom, ancor. Jom. Luncur. Ikan dah lapar tu. So, kita sampai spot pertama Tak jauh pun, perjalanannya 2 minit je. First drop. Ada lah Tak ada buat macam mana. Air betul setik Okay, spot yang kedua. First drop. Spot yang kedua. Bismillah. Alun padu. Oh. Ada itu ya? Ada. Kecil kacau tu. Buntal ke apa tengok ekor hilang buat Padahal hilang ekor Kompong buntal kerja kan. Laju dia cukai ni. Lakak tu. Ada. Tu? dia punya tahi. Lok. Kenapa ni? Yang kerisi je dia. Dia belang ke? Kerisi ni. Ini turun Apollo banyak dia ni.
Pagi. Pagi melekap. Dah. Kawan dia sudah ni. Boleh. Dia naik atas okey. Mantap ni. Susah. Sok. Boleh ke benda? Tahu. Dah balik. Baik. Ya, sok. Alamak. Alhamdulillah. Mantap ni. Rekod tak rekod ni? Alhamdulillah rekod. Aku ni tak ikut tu. Dia kena kau je tadi Mantap pula nak tekan rekod. Betul. Oh, kena ni. Alhamdulillah ada. Buat tu. Dia tipu ke bawah ni. Tak. Ni. Oh, dia makan kat negara geli-geli pak. Alhamdulillah ada lauk. Mantap. Alhamdulillah rezeki. Mana ni? Belakang pula. Kita dah dinolak arus paradigma. Ada semangat. Oh tu. Tekong pula kena. Weh. Tunggu. Cina. Kau tak pakai kasut dah? Ini pun dah ses pinggan. Tak ada sangkut. Oh, jap kena pagi. Ini sangkut. Dia kena pagi. Pagi apa? Pari apa? Pagi apa? Ke belakang pula jap ai. Ini ke belakang pula. Ini ke belakang. Dia pusing tak ada hal. Dia main. Ini kali betul lah kau bawa pusing. Dia main cak-cak. Tak apa. Dia main bawa pusing ni. Ke belakang dah gelap. Mana? Tekong kena kasar. Cabut. Ebek. Cabut. Kena ebek. Cabut. Op. Alhamdulillah. Ebek. Bawa kaki ya. Mantap. Angkat sikit. Ayo. Cepat. Pergi situ. Buka. Ada parut. Jep, bila jep? Apa lah, alah. Ni kau minta nak ikan besar lah apa, ikan kecil tak nak. Kau bawa sini. Mulut dia kan Sikit bukan lagi kuat lah. dia kan. Mulut dia tak kuat pun. Kita mana tahu ikan apa makan? Tai ke? Jep. Kau tukang masuk ikan lentung je Jep. Dah.
Selalu Eurotamil memang kalah lu. Jep, bagi bunga je. Bagi bunga je Tak sikit ada. Apa tu? Mantap lah. Akhirnya buatan aku bau. Ayah. Wah malah tu. Kamu keling juga dia ambil. Kan? Angkut. Asal. Sawak. Ya. Jep ni bawa kerapu Jep. Ni bawa kerapu Jep. Tadi kau tu Bantai dia makan dulu. Kamu selipar tu bantai dulu. Masam. Tadi kau slipper bukan Jep. Lepas. Mana tu? Sebab tadi bila sangkut memang top. Mendak terus je. Ha, dia Okay, tiba-tiba gerak. Betul lah basah juga Basah je tak Basah apa. juga ni tahu. Musab. Oh, kerapu hujan. Boyek. Ni bawa kerapu. Tadi member tadi tu dia ambil slipper. Nampak okey tu. Slipper pun ada lah saya juga sikit. Oh. Kau je, sampai je. Kalau dia tengah mau pergi. Macam mudi. Air tak dalam ni. Jenak. Tu dia tekong kita hari ni. Lain ikan, tambah handsome dia. Bebek. Bebek lagi. Oh. Ya. Macam mana punya sauk dia terbalik? Hayah. Ini kali. Oi, nasib baik jatuh dalam bot. Nasib baik. Nasib baik. Nasib baik jatuh atas bot. Bau tu kon. Apa tu? Buka je aku balik. Sini. Jam dah pukul 1 Dia punya alun tak boleh buat bincang tu. Aduh. Amat. Alun dipadu. Kalau korang tengok kat kamera memang dia tak berapa nampak sebab kamera dia ada stabilizer kan. So korang takkan nampak dia punya keadaan yang sebenar ni. Bergoncang-goncang dia tu korang takkan nampak. Padu mat air dia. Luncur. Mancing. Jam dah pukul 2. Kita berhenti di spot yang ke 459. Cuaca okey. Angin okey. Semua okey. Saya tak ada okey. Tinggal tunggu naik gorgon ni kan. Ada ni kan. Saya dikit tu macam kau tak ada okey. Tak saya je, tak dia. Dia tengok gelama ni gigit jig tau. Ha? Gelama ni gigit jig tau, terus selera dia. Wah, dia gigit jig. Ajalah. Cost drop di spot yang ke 758. Apa binatang ketip udang aku ni? Oh. Jep, kerapu kau Jep.
Kerapu tu kalau tak ada kat Melaka. Ni nama dia umpan insurans, nampak tu ada udang. Dia dah waktu kejeraan dah ni lah. Ambil apa tu, Kerapu grip. tu, kalau tak ada kat sini. Di mana ada kerapu slipper mesti ada kerapu strawberry. Mana boleh tak ada. Ni kita panggil jedang. Mana kat sana? Ada tak ada kan kita Ya, tak nak mancing ke Jeb? Tak apa. Kerapu putih dia ni. Kerapu tengah banyak ni Jeb. Kutip je. Kalau ikan tadi kau tak masukkan lagi. Buka jatung ikan banyak ni. Ikan tengah banyak. Ikan tengah banyak. Buka jatung. Ikan kerapu ni kan bagi jiran makan juga ni kan. Rezeki kita, rezeki dia. Adakah? Kita rekod. Ditutup. Tak, saya aku buka ni. Ini bawa kerapu je. Sekejap, kerapu barang. Banyak kan spot di sini. Ni panau biasa ke sama je? Ibu kerapu je. Pakai lah. Budak ah. Tak dapat gaji ah. Trader awal lah. Pakai tu. Kau saya bet, aku dapat kat sini. Kau boleh panggil tekong ebek apa ni? Tahu je, Sep. Kan tu. Makan ni macam ni. Oh, kerapu. Bismillah. Itu dibagi ikan. Oh, sayang. kerapu. Gini. Faham lah tu. Masam bagi aku air. Ya. Alhamdulillah. Mantap. Bukan nak kan. Sabun lah. Jep dah mana mancing lah. Dia waktu di petang betul lah kau cakap Roy. Waktu di petang lah. Tak Jep. Dah boleh ketawa belum? Dapat tadi. Ikan dah dapat aku tak apa, ikan dapat aku tak apa. Aduh. Ada tapi tahu ikan apa kecil ni. Oh tu. Hoi. Oi, barakuda. Barakut. Buka tong terus. Berakhirlah sudah trip kita kali ini. Dengan keputusannya semua tak kumpau. Tekong roh baik lah. Kita boleh repeat lagi, boleh repeat. Jom. Okay guys, kita dah sampai ke darat. So kita dah angkat IB So ini IB Roy, Tekong Roy. Hasil lagi kita tunjuk. Baru sampai darat ni, penat. Okay, ni IB dia. So ni Pantai Siring Pantai Siring. Siapa nak main dekat sini boleh main. Ada ikan guys, ada ikan. So sampai di sini saja. Kita orang dah nak agak balik. Dah penat. Ni tekong kita Roy. Ni hasil kita hari ni. Boleh lah, alhamdulillah ada juga hasil buat balik. Melaka ada ikan guys. Okay.
Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Jangan lupa mancing. Jom.